Tangan basah, berminyak pula tu. Wah, slide macam ni pun boleh dengan cooker hood LCH Angle DC90FB ni. Tapi kalau korang nak guna manual button pun boleh tau. Tekan macam ni untuk on and tekan macam ni untuk speed. Yang lain pun boleh tekan sekali tau. Cooker hood ni jenis L-shape tau. Memang susah untuk dapur yang tak besar sangat. BLDC motor dia senyap, tak bising and tak sakit telinga dengar. Tapi dia ada kuasa sedutan 2800 suction power. Dia ada 5 fan speed mode tambah dengan turbo mode. Nak masak ikan masin, nak masak sambal tumis pun tak ada masalah. Nak masak lauk simple pun boleh, tak ada masalah. Adjust je speed ikut lauk masakan korang. Di Vino Angle ni juga ada delay time and auto cleaning. Auto cleaning ni pula fungsi dia untuk bersihkan minyak yang ada dalam hood. Jadi tak perlulah korang buka hood ni pergi cuci setiap kali lepas masak. Area luar ni je lepas guna boleh lap. Paling best, hood ni boleh seal dengan hop. Tapi kena brand yang sama tau. Cuma bukan semua model tau. Material dia matte black stainless steel. Ada tempered glass sekali tau. Nak tengok depan-depan, datang je dekat alat dapur. Semuanya cerah, sebangi, senawang. Syah Alam.